Pemberian bahagia Pembahagian yang paling sweet lah. Anak patung. Anak patung apa? Sebesar Paradi. Ali. Besar lah. Besar sangat anak patung tu. Macam patung ANW. Lebih kurang. Tapi tu besar lagi. Dia kecil sikit. Kecil sikit. Kenapa Maui bagi patung tu? Masa tu apa ya? Jadi Tak, biasa. Jauh kan. Saya sebenarnya bagi kat Iki ni saya bagi bila-bila masa je, tak kira hari jadi ke apa. Bila-bila je. Kalau rasa Terlintas. tak nak bagi, saya akan call. Kau pergi cari ni, kau pergi lah. Surprise. Kejutan Okey. Andai katalah dimurahkan rezeki, orang kata kan. Berapa orang anakkah yang menjadi idaman Maui dan juga Ikin? Kita tak pernah impikan anak berapa orang dan tak pernah idamkan bila, tak pernah plan. Kalau Tuhan bagi rezeki cepat, alhamdulillah kan. Tak apa. Kalau nak bagi 14 pun saya terima. Okey. Alright Las, apakah harapan Maui pada majlis perkahwinan yang bakal berlangsung nanti? Harapan? Yep. Harapan saya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semua orang dapat mendoakan yang terbaik buat kami dan supaya semua orang dapat datang ke majlis kami. Okay, thank you.